Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Hai Wanzu. Hai, How are you? Good. Ya. Okay, so kita jumpa lagi dalam She Podcast. She ni apa Wanzu? Kalau you explain sikit. Okay, sekali lagi lah kita bagi tahu kan. Ah. She ni kita sebut pasal speak, heal dan empower. So Nak heal empower siapa ni? siapa She lagi? lah kan? She lah, wanita lah Podcast kan. wanita lah, senang cerita kan. Okay, so Ah. kita nak cerita dan berbincang hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Betul. Isu-isu semasa Dilema yang berkaitan wanita. Yes, dilema wanita. Kisah benar ada kan. So nanti kita akan kupas sama-sama. So untuk hari ni, episod hari ni, apa kita punya topik yang best ni? Okay, so hari ni topik dia menarik sikit. Tajuk dia, perempuan kena pandai semua ke? Perempuan kena pandai semua ke? Ada tanda soal kat It's a belakang question, tu. it's a question. So perempuan kena pandai semua ke? I don't know. Okay. So maksudnya semua ni apa? Pandai ni apa? So that is the thing yang kita akan kupas sama-sama lah kan. Kita Sebab akan macam kita macam I sendirilah, I pernah terbaca lah society maksudnya society expect too much on wanita. Betul. Ada satu quote yang I cari jugalah kan. Dia kata society expects women to be everything except themselves. Maksudnya kejadian wanita ni bergantung kepada expectation society. Tapi at the end dia hilang diri dia sometimes lah. Okay. So itu yang kita nak bincang lah. Nanti kita sembang, kita kupas kat mana actually dilema ni yang sebenarnya bagi pressure kat wanita, Betul. kat perempuan. Betul. Bila expectation daripada society tu terlalu tinggi. Betul. Kan? Dan benda ni berlaku pada setiap bukanlah lapisan, maksudnya dalam banyak condition, maksudnya sebagai wanita berkerjaya, ada expectation dia, sebagai suri rumah pun ada expectation dia. Different group with different perspektif and expectation. Yep. So contohlah kalau dalam kerja, dalam kerjaya kan, sebagai employee, kita expected to be, of course, cemerlang dalam kerja. Semua orang expect kita, bos expect kita To deliver kan. Tapi bila kisah pasal wanita ni, sometimes dia more than that expectation tu. Sometimes macam orang tengok cara kita berpakaian pergi kerja, Very judgemental. sopan sangat pun orang judge, tak sopan lagi lah kena judge kan. So benda-benda macam tu yang mungkin for me it's quite bias lah untuk wanita. So kita nak kupas macam mana perception ataupun expectation ni boleh wujud dalam kalangan kita, dan apa sebenarnya punca dia dan kenapa kita jadi macam tu, dan Of course lah kita nak tahu how to overcome lah. yes, of course, itu yang That paling will be penting. the Itu yang paling ultimate penting. discussion Sebab nanti at the end of the day, tugas kita adalah untuk empower wanita. Okay. Kita nak wanita hadap benda ni dengan penuh keyakinan. Betul. Okay, kita moving kita on. borak dalam podcast She berkenaan isu ini, perempuan kena pandai semua ke, dan hari ni kita ada tetamu tetap. Tetaplah buat setakat ni. Harap-harapnya orangnya ada masa untuk kita lagi kan. Macam betul tu. tu. So hari ni kita ada sekali lagi YB Roziah Ismail. Ahli Parlimen Ampang. Ya. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, YB sihat ke? YB. InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni YB pakai purple kan? Oh, ada tema Sweet apa-apa ke sangat. YB hari ni? Why you choose this colour? Kita Are you being judgmental? itulah sebab mesti ada sebab kan. Ya. Kali ni dia memang Favourite. my favourite. I see. Okay. Nantilah bila-bila kita belajar pasal colour pula. Nice. Because colour represent character juga. Betul. Itu dari segi psikologinya lah kan. Yep. Okay YB, hari ni kita nak borak-borak pasal tadilah perempuan kena pandai semua ke. So itu adalah topik kita hari ini. Macam mana kita nak mulakan topik kita ni Wanzu? Kita nak tanya YB soalan yang okeylah, kita start dengan soalan-soalan yang macam simple untuk kita faham. Yep. Bila kita cakap perempuan kena pandai semua, apa definisi pandai ni sebenarnya? Pandai dari segi akademik ke, which very objektif lah kan. You dapat berapa A, takkanlah kita nak bincang pasal tu semata kan. Pandai dari segi komunikasi ke, dari segi emosi ke, tapi pandai yang macam mana yang orang expect pada wanita ni, ataupun dia mungkin berlainan. I think before YB jawab, of course kita nak tahu juga daripada YB punya pandangan, daripada YB punya POV sebagai pemimpin wanita, dia akan ada different punya POV kan. So bila kita cakap pasal perempuan kena pandai semua ni, kalau YB punya general apa orang kata view pasal definisi pandai tu terhadap perempuan ataupun wanita, macam mana YB ambil? Sebenarnya
persoalan lebih fundamental, perempuan faham tak tentang pandai itu untuk apa, atau memang perempuan memang pandai-pandai. Pandai-pandai rasa dia pandai. Perempuan memang suka memandai-mandai, baby. So itu satu benda yang kita kena selami lah. We need to listen ourselves tentang sebenarnya kita ni buat benda ni sebab kita nak pandai ataupun kita rasa kita kena memandai-mandai buat sesuatu kan. Tapi kita go back to discussion ni, sebenarnya pandai tu dia ada definisi umum lah. Untuk kita senang letakkan standard pemikiran kita tu kan, definisi umum tu bila kata pandai maknanya kita kena bijak, ya, kita kena ada ilmu, kita cekap, dia ni pandai lah orang kata macam tu. So kalau itulah yang kita rasa kita patut ada, so sebab tu orang kejar nak jadi intellectual ni pandai kan. Lepas tu suka orang panggil kita bijak. Tetapi sebenarnya hakikatnya pandai ni dia ada dalam bentuk yang positif macam tu dan juga ada bentuk yang praktikal. Orang kadang judge kita sebab praktikal kita tu. Contohnya bila kita berkomunikasi dengan baik dan jelas, itu juga orang kata kita pandai. Bijak menyelesaikan masalah contohnya, atau pandai menyelesaikan masalah kan. Kata atau, orang panggil tu street smart lah. Street smart. Jadi bukan by the book lah. Yes, kadang-kadang bila kita berkomunikasi ke ataupun kadang-kadang kita menguruskan sesuatu itu kan, orang nampak pandai lah dia susun rumah, tetapi it's very subjective. Very subjective. Tetapi pada saya wanita kadang-kadang dia try to dapat dua-dua. Dia nak jadi orang pandai dan bijak, dan tu dia kadang-kadang dia juga nak jadi orang yang practically dia nampak sebagai pandai. Kan? Jadi kadang-kadang dalam situasi tu dia dalam dilema. Adakah dilema tu disebabkan expectation tu tadi YB? Maksudnya macam wanita dia ada dilema tu because society mengharapkan dia menjadi pandai sebegitu. Sebelum society, kita bercakap tentang society, antara dua ni sebenarnya kalau kita tak manage dengan betul, akhirnya kita datang pandai bagi alasan. Okey. Faham tak? So maknanya wanita tu kadang-kadang dia disebabkan dia rasa trap dalam dia keadaan tahu tu. society nak macam ni, dia tak macam tu. Lepas tu dia pula rasa macam nak please everybody. Jadi dia terperangkap dengan alasan. Memberi alasan. Tapi ini persoalan besar yang patutnya kita kena hati-hati lah sebagai wanita. Kita tak nak benda ni berlaku dan kita nak very genuinely ataupun secara ikhlasnya kita ukur diri kita dengan sebaik mungkin. Jangan buat benda yang kita kata putar belit, bagi alasan. It is not good. Kalau kita tak pandai, kalau kita kata tak pandai di sudut komunikasi, kita kena cari jalan. Bagaimana kita perlu memandaikan diri. Ada kemahiran untuk berkomunikasi dengan baik. Contohlah kalau dia ada masalah dengan selalu kalau bos kan, dia pandai. Selalunya orang pemimpin kat atas ni dia dah banyak benda yang kita respect lah. Betul. Tetapi bila komunikasi dia out, kita judge dia, apalah bos ni kan. Ni mestilah, kalau perempuan tu mestilah dia punya bendera Jepun dia sampai lah macam tu. Itu yang kita very nak. judgmental pada Betul. kita lah. Tapi YB macam tadi I dengar you cakap public punya expectation tu is one thing, kan. Maksudnya kita tend to, perempuan lah tend to kita put the limit. Kita nak orang nampak kita dalam angle yang cantik semuanya, dalam apa orang kata expression yang betul kan. Tapi sebenarnya it's not the public punya expectation only. Kadang-kadang perempuan tu sendiri pun dia ada that overthinking. Aku dah buat betul, dah pandai, orang nampak aku ni pandai ke tak? Dia macam tu. Dia macam sebenarnya dia yang overthinking. People tak pernah pun letak that expectation to her. But dia sendiri yang pressure herself. Macam dia overthinking, dia kata sebenarnya orang nampak aku ni tak okay, aku ni tak pandai, tapi sebenarnya dia sendiri overthinking. So how? Tapi for me lah kan, Itu kena pandai mengurus emosi lah. betul Adi. Tapi for me macam dari macam mana wanita ni dia ada sifat dia ada nature dia macam mana kan. Tapi kita tak boleh juga nak nafikan yang memang ada bias sebenarnya terhadap wanita ni sendiri. Sebagai contoh yang mudah lah, YB sebagai pemimpin masyarakat kan, seorang YB, YB dah berpengalaman. So of course saya rasa mungkin YB tak terkesan sangatlah dengan apa yang orang cakap pada YB. Tapi contohlah pemimpin-pemimpin muda ataupun macam yang baru nak berjinak-jinak ni kan, sometimes apa yang saya nampak, mereka ni dinilai secara bias oleh masyarakat. Contohnya kalau seorang pemimpin tu lelaki,
kita tengok kepada perwatakan dia sebagai seorang leader. Tapi bila wanita ni kita nak expect more daripada dia. Dia kena pakai cantik, dia kena pakai elok, macam itu bab pemakaian lah. And then cara bercakap dia macam mana. Kadang-kadang orang bila terlalu lembut orang kata macam tak ada leadership, tapi bila terlalu tegas orang kata emosi. Itu benda-benda yang wanita ni kena hadap. So sebagai seorang pemimpin masyarakat dan juga pemimpin lah YB, YB pernah ke berhadapan dengan expectation ataupun stigma sebegitu? Macam semua benda tak kena lah. Sebenarnya ini kita kena pandai mengurus lah, mengurus diri kita kan, dalam kita nak menangani semua isu-isu yang di luar daripada kawalan kita kan. Sebenarnya kalau kita overthinking macam Wan Zul sebut, memang kita tak boleh nak bergerak. Tetapi that's why saya kata tadi, kepandaian itu sepatutnya kita kena whatever ataupun apa juga yang ada pada kita tu, our communication dengan masyarakat itu sebenarnya boleh menunjukkan kepandaian kita kan. Jangan takut bila orang kata kita ni pakai baju tak tukar-tukar colour contohnya kan. Ataupun inilah itulah, ataupun dia ni selekeh je contohnya kan. Tapi kita juga di sudut kepandaian, dalam konteks kepandaian ni menguruskan sesuatu tu dia mesti ada certain limit yang minima yang kita letakkan. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Kita yang kena set. Kita yang kena set. Maknanya kita kena tahu apa sebenarnya public selalu komen expect ataupun kritik dan sebagainya, dan apa yang sebenarnya sepatutnya nilai ataupun sesuatu tu kena ada dalam diri kita. So in between tu kita set lah. Kalau you nak over, you boleh tahulah apa nanti kritikan yang akan datang pada kita. Terlalu selekeh pula, orang akan judge you. Apalah pemimpin ni kan, tak pernah dapat mengurus dia dengan baik. So apa yang saya nak sebut sini adalah sebenarnya saya berdepan tak masalah tu. Mungkin awal-awal sebab bila kita tak used with that suasana, kita tak tahu nak adjust. Tapi bila kita dah pandai adjust, kita rasa macam taklah susah sangat. Kan? Tapi maksudnya isu tu memang ada lah. Masalah tu memang ada lah. Okay. Sebab saya suka topik ni sebab apa? Kadang-kadang itulah dilema orang perempuan. Dia selalu overthinking dan memandai-mandai je fikiran dia tu, mengatakan orang ni tak suka, orang ni suka kan. Overthinking lah. Ataupun dia rasa dia kurang kan, dia rasa dia tak cekap kan. Tetapi sebenarnya dalam diri dia dah boleh dah sebenarnya menilai. So the first thing you need to do actually untuk menilai diri kita. So boleh tak macam kalau kita katalah kalau kita simpulkan sedikit kan, isu ni memang ada, masalah ni memang ada. Maksudnya dari segi expectation yang bias ni memang wujud pun. Kadang-kadang dia datang daripada kita punya cara kita dibesarkan, daripada budaya kita. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah how we respond to that sebagai wanita. Macam mana kita nak menghadapi expectation tu, adakah kita nak layan je benda tu, tak kan? Saya bagi mungkinlah saya tak pastilah kan orang lain, tapi kalau saya bagi kayu ukur dia kepada pandai ni bukan soal dengan berkaitan dengan otak saja. Ya, dia mestilah 3 benda: cara kita berfikir. Ya, kepandaian cara kita berfikir. Itu benda tu patut kita uruskan. Lepas tu kita kena pandai cara kita bertindak. Ya? Bila kita dah fikir, kita kena tengok macam mana kita nak bertindak. Kan? Dan yang akhirnya bagaimana kita nak berhubung cara kita fikir dengan kita nak bertindak tu dengan orang lain accept kita. So bila kita glue tiga-tiga ni, so inilah kepandaian paling, skill yang paling kita kena ada, orang perempuan. Kan, maknanya orang perempuan juga kena ada skill tu. Tu kontroversi soalan YB. Taklah. Pada saya YB macam letak kayu ukur tu untuk perempuan jadi macam perfect. Perempuan susahnya. Susah jadi perempuan ni macam ni YB. Sebab apa saya letak macam tu? Sebab saya mengalaminya. Sebab kita ni ada dalam hidup kita, wahai wanita semua, ya, ada benda yang kita selalunya terlepas pandang. Okey. Ya, yang kita tak patut buat, kita buat. Dan kita patut buat, kita tak buat. Kan? Jadi saya sendiri dalam diri saya, bila saya cuba ambil pendekatan yang macam tu, lama-lama saya boleh adjust dengan baik. Jadi saya nampak lebih kurang kritikan, lebih kurang isu, dan saya boleh buat keputusan yang boleh dikatakan pada diri saya, dan saya nampak penerimaan orang lain pun agak boleh accept cara saya manage myself. So kalau
Sebab dia benda ni very subjektif kan. Orang nak cerita kita ni pandai lah, cantik ke tak cantik ke, boleh ke tak boleh, itu judgement orang. Tetapi cara kita berfikir tu akan membuatkan kita rasa very strong enough. Anything happen, insyaAllah kita tidak akan kata boleh kita tidak overcome akan kelang kabut lah maksudnya kan. So you need to kita kena pandai olahkan kepandaian cara kita berfikir. So kalau saya tengoklah cara YB, apa yang YB share dengan kita ni, cara YB menghadapi perkara tu sebenarnya sangatlah in a graceful way lah. Maksudnya YB tahu prinsip YB, walau macam mana sekalipun orang judge YB, tapi YB tahu apa yang betul, apa yang salah. So you just do your way. So at the end of the day, orang yang akan adapt dengan cara kita, orang yang terima kita. Kadang-kadang kita betul, kadang-kadang kita terlalu gabra kan, cepat sangat kita kita overthinking, dan kita pun jadi bertindak pun gabra, kita pun salah ambil step kan, dan akhirnya orang kata orang judge kita something else. Tetapi itulah dalam kaitan antara Allah jadikan kita ni, kita kena ada ketiga-tiga itu kan. Yang saya selalu back to our nature. Bila kita balik kepada kata sunnatullah itu, jadi kita rasa macam dia lebih settle, macam tenang kan. Okey. Okey YB, kalau macam tadi Arda punya soalan, dia lebih kepada sebab YB adalah seorang pemimpin dalam masyarakat. So kalau kita twist sikit kategori perempuan ataupun wanita ni kan, sebab kita nak tackle permasalahan ni bukan hanya dalam kalangan leader, betul, tapi ada kategori-kategori kumpulan, kategori perempuan ataupun wanita kat luar sana, sama ada mereka ni adalah ibu tunggal, suri rumah, ataupun ada wanita berkejaya. So macam tadi awal-awal tadi kita orang cakap, different group will be different perspective and challenge lah kan. So bila kita sebut, saya bagi contoh, bukan bagi contoh lah, saya nak YB kupas sikit lah. I'm not sure kalau kita punya viewer boleh relate ke tidak kan, tapi sebab contoh kalau macam seorang Wan Zu ni dulu, dia adalah wanita berkerjaya. Okay, so bila dia wanita berkerjaya, Wan Zu ni punya mood dia adalah mood orang bekerja expectation daripada bos. So dia tak nak, dia kena deliver apa expectation ataupun task yang dah disetkan KPI daripada bos lah, macam tu. So as a female employee, kita kena deliver as such. Tapi bila kita dah bertukar mood, dah jadi stay at home mom ataupun suri rumah lah kan, yang tidak bekerja pada waktu ni, different pula expectation dia. Sebab expectation untuk wanita yang kat rumah ni, suri rumah ni, kadang-kadang expectation daripada keluarga sendiri pun kan, sebab dia orang akan rasa dulu you kerja, you tak ada masa lah nak uruskan family, nak uruskan anak. Now you dekat rumah, so bila you dekat rumah, you sepatutnya pandai uruskan urusan rumah. So dia akan, mood dia dah bertukar lah, mood daripada wanita berkerjaya kepada wanita yang berada di rumah, dan dia punya expectation of kena pandai ni different lah. Tadi kita pandang kena pandai ni sebab dia nak express pada bos dia, pada syarikat company tu. Now pandai kepada family pula. Family nampak you patutnya kena pandai lah, you ada masa, how you kena pandai lah manage. Maksud dia sebenarnya bila Wazu kerja dengan tak bekerja ataupun bekerja lah ya, full time full housewife, sebenarnya masa yang ada sama 24 jam. Tapi tempat tu berbeza kan. Wazu keluar kerja 9 to 5 atau mungkin awal lagi pukul 6 keluar balik pukul 6 petang, dan masa untuk rumah tangga sedikit. Kan? Okey, kalau kebolehan masa tu adalah menyelesaikan kedua-dua expectation itu. Rumah tangga dan juga expectation dalam konteks rumah tangga dan juga kerjaya. Tetapi bila kita full time, kita dah tak ada satu ni. Sepatutnya masa kita yang katalah 9 jam itu semua tertumpu di rumah kan. Sebab tu saya kata tadi, bijak atau pandai itu dia mesti cara kita berfikir dalam menggunakan masa, lepas tu cara kita bertindak juga. Memanglah expectation datang pula kepada orang yang lain, daripada keluarga kita lah pula expect kita something else. More expectation come from them, sebab dia tak kata mama saya dah bekerja, mama saya tak kerja dah. So mak saya perlu bagi masa lebih pada saya. Husband pun kata macam tu kan. Jadi how you going to adjust it? Kita kena pandai menguruskan cara kita berfikir pula. Jadi maksudnya bila kita full house kat rumah, full time kat rumah,
apa perkara yang sepatutnya kita buat. Kan? Katalah kalau kita try, saya nak cuba orang kata bantu kita macam mana kan. Katalah kita ada berapa jam je kat rumah. Tapi kita boleh selesai banyak benda. Betul? Tapi kenapa bila kita ada di rumah lebih pada masa tu kita tak boleh selesai. Actually, I tend to agree that way. So actually siapa yang salah ni? So it backs to ourselves lah. That's it. Saya cakap Pengurusan. the way you think, the way you act, itu effect banyak tindakan yang kita buat sebenarnya. So bila kita deal dengan somebody else, pandailah mama saya, ataupun suami kata kan, yelah bila mama ada banyak masa kat rumah, so dia nampak mama boleh buat more than whatever you can give. Masa you ada limit time. Tapi kalau you buat benda yang sama juga, 4-5 jam masa you kerja dengan 12 jam you ada kat rumah, orang tak nampak. You bijak Okay YB, tapi itu dari segi pengurusan masa lah, more on macam how we manage our time, nak buat kerja kat rumah kan. Macam sebab kat rumah ni sebagai suri rumah banyak kerja dia kan. So itu dari segi pengurusan kenapa masa. kita rasa banyak? Memang banyak, tak banyak ke? That's the problem dengan kita orang perempuan. Kita rasa kerja rumah ni banyak. You rasa banyak Wanzu? Sebab kalau korang bekerja, kalau you bekerja dan you balik rumah, sebenarnya lagi banyak kerja kita. Banyak juga Kan? Tapi bila kita ada sepenuh masa di rumah, kenapa kita rasa banyaknya kerja kita? I think it depends juga lah YB, sebab kita bercakap tentang cabaran kalau seorang wanita tu pada generasi sekarang ni lah, generasi saya dan Arda ni, kalau bila waktu saya bekerja, mood saya bekerja, saya punya burnout tu hanya pada kerja. Kan? Kita rasa penat ni, kita tak habis lagi kerja ni, tak pernah habis macam tu. So bila balik rumah, walaupun kita penat dengan kerja, tapi actually urusan rumah tu kita rasa yalah mungkin kita boleh helamkan pada hujung minggu ke something. Tapi actually bila mood tu dah bertukar, dah jadi stay at home mom, again sebab kita take the role as a mom kan, 100%. 100%. Actually bila Zul cakap tu, Zul cakap maknanya you dah point out your problem. Maknanya you need something to motivate yourself. Motivate mood yang stay at home ni lah. Sebab masa kalau kita bila di tempat kerja, tak semestilah tempat kerja tu ada sebagai lawyer kan, kita kerja ada bos kita dan sebagainya. Tetapi kita motivate because kita ada benda kita nak capai. Tapi okay, kalau di rumah agaknya macam mana you all adjust? Apa benda korang nak capai? Okay, YB, kalau macam dekat office tu dia lain lah. Bila cakap ada motivation kan, kita sebab kita dibayar gaji. So the motivasi dia adalah you dibayar gaji. This is what I cakap tadi. Inilah masalahnya sebab cara kita berfikir. Okay. Bila you berfikir benda tu, aku buat ni kan, dah lah aku ni duduk kat rumah, tak ada siapa bayar gaji, kerja berlambak kan. Okay. So you demotivate yourself. I think sebab okay, because discussion kita pasal persoalan statement perempuan kena pandai semua ke. Okay, it's actually the statement itself is quite a burden lah, I would say. Dia macam satu bebanan pada wanita. Tapi kita belum jawab lagi sama dia betul atau tidak. Dia okey. Soalan itu berbentuk expectation juga sebenarnya. Soalan itu adalah satu expectation. So dari segi isu berkenaan suri rumah tadi contohnya, pengurusan masa macam YB cakap tu is one thing. Kita fahamlah memang semua orang pun kena ada skill menguruskan masa tu. Cumanya bila kita cakap pasal expectation society ataupun keluarga kita sendiri pun society jugalah secara asasnya kan. So mereka ni expect wanita yang stay at home ni untuk buat semuanya. Maksudnya macam kalau ada sedikit kecacatan ataupun kekurangan, kena judge lah. Wanita tu dianggap tak kompeten, contohlah, ataupun tak buat kerja sebagai isteri ataupun sebagai ibu. Contohlah sebagai contoh basic, banyak kita baca kalau dekat thread kan sekarang,
yang tengah Trend trending ni thread lah kan. Banyaklah kisah-kisah yang dikongsi kan. So kalau dekat thread ni macam orang share dia suri rumah, contohnya nak kena uruskan anak, hantar anak sekolah, hantar anak pergi tuition, kelas mengaji macam-macam kan. Dalam masa yang sama dia kena menguruskan rumah dia lah yang kena masak, dia lah yang kena settlekan household lah, maksudnya kena basuh baju, kena sidai baju, kena sediakan makanan untuk suami. So kadang-kadang ada satu benda yang mungkin dia tak sempat nak buat. Okay, kita faham dia kena uruskan masa dengan baik, tapi things happen lah kan, benda tak sempat nak buat. Tapi bila benda tu tak sempat nak buat, at the end dia ni macam kena judge. Macam husband balik rumah lah, kenapa rumah ni bersepah sangat? Kenapa you tak kemas ni? Kan tadi I suruh you basuh baju, kenapa you tak basuh? Things like that lah Babi. So macam itulah apa yang beban yang dialami oleh wanita-wanita ni untuk menghadap expectation masyarakat. So macam mana wanita nak hadapi benda tu Babi? Itulah saya still rasa kita orang perempuan kadang-kadang cara kita meletak diri kita tu, kita rasa kitalah yang sepatutnya bertanggungjawab dengan semua apa-apa perkara ada dekat dunia. Betul, saya rasa nature wanita lah tu Semuanya diletakkan benda tu kepada di bahu kita. Sedangkan benda tu tidaklah tentu. Dunia ni tak zalim kan, dunia tu tak zalim. Tetapi kalau kita pandai, kalau kita nak jadi orang yang pandai lah kata kan, sebab kita kata tu betul ke perempuan kena pandai, ataupun memang saya kata tadi memang kita pandai-pandai kan, kita pandai kata benda tu kita punya kerja, kita pandai kata nanti kalau tak buat ni nanti jiran kita kata macam ni kan? Jiran punya judgemental pun, jiran nak masuk, nenek nak kena masuk kan, pandangan mak mentuanya, pandangan anak beradik, adik-beradik dan sebagainya. Tetapi orang yang paling kita tidak cuba berkomunikasi, kan saya kata kepandaian tu adalah berkomunikasi, adalah orang paling dekat dengan kita, which is husband and our husband and our family. Kan, kalau mereka faham kenapa rumah hari ni semak sikit, mak dia sibuk podcast. It's okay sebab dia telah memahamkan kepada mak dia ataupun kepada surrounding dia yang very close dengan dia tu tentang hari ni kan mama tak sempat tu siapkan makanan, tetapi insya-Allah mama order Grab contohnya. So that is the way you manage. Dan para suami pun kenalah faham. Asalkan ada makanan atas meja tu bersyukurlah kan. Sedap tak sedap ke ataupun beli ke masak ke kan. Tetapi saya rasa itu persoalan besarnya. Kita bercakap tentang dua wanita berjaya dengan tak berjaya kan. Wanita yang tak berjaya ni dia buat rutin. Pernah tak dengar saya buat satu talk, jangan sampai suami atau orang rumah kita nampak kita sama dengan langsir. Pernah tak? Apa macam mana tu Babi? Sama dengan langsir. Itu very deep punya ni kan. Maknanya risau pula kan disebabkan kita buat benda yang rutin, biasa, kita tak buat pun orang tak rasa. Ataupun kita tak ada pun dia tak terasa. Sebab langsir kita dia tak bergerak. Kalau langsir tu macam tu je lah dia. maintain je. So you tak buat hari-hari, you tak ada buat something yang kat rumah you. Kan, ataupun you tak orang kata apa, tak vogue sikit lah, orang kata tak rock sikit benda-benda kat rumah tu kan. Sebab tu kalau kadang kita tengok banyaknya masa orang ni dia tukar pasu bunga kat sini, dia tak yang plastik ke jadi tak plastik kita tu kan. Tapi dia perlukan sesuatu very dynamic dalam rumah tangga. Orang tak perasan benda tu. Kita rasa rumah tangga kita tu kepandaian tu bila kita basuh baju, sidai baju, gosok baju, bagi anak makan, itu saja rutin. Tapi sebenarnya berbeza. Babi sebut pasal rumah tangga kan. Kita tukar kalau perempuan yang single lagi. Expectation dia macam mana? Berkejaya, tapi katalah late 30s ataupun early 40s masih single lagi, pun akan dijudge juga. Sebab dia orang akan kata ni tak pandai nak tackle, tak pandai nak ngorat lelaki lah ni. Dari segi jodoh lah. Dari segi jodoh pula. So dia punya kadang orang cakap tak pandai bawa diri lah. Kan macam tu lah. Kadang-kadang ialah sebab macam ialah bila saya bekerja dulu, bila I bekerja, ada kenalan colleague yang masih single kan, tapi kita tengok dah late, dari segi umur dah agak berusia kan. So I have to be honest, I also tend to be a bit
judgemental kan. Sebab kadang-kadang kita macam try to compare. Dia ni tak pandai berkawan ke, tak pandai bersosial ke, tak pandai bercakap ke, kan. So in fact bila kita discuss tadi pasal rumah tangga, pasal macam mana kita uruskan orang wanita berkerjaya dan rumah tangga. Tapi kalau wanita yang single, ni nak kena pandai apa pula ni YB? Itulah saya kata masyarakat ataupun orang luar ni dia mana-mandai kan. Mana-mandai dia kata Dia suka jaga tepi kain orang kan. yes, tetapi apa yang kelemahan kita? Kelemahan kita adalah kita tidak empati. Ya, maknanya empathy tu tak ada. sebelum kita nak judge, kita kena baca situasi lah kan. Kau kena fikirlah, aku ni ada perasaan juga kan. Aku bukan tak nak kahwin, aku tak cuma jodoh contoh kan. Jadi kau cerita macam tu aku rasa macam ting rasa dalam kepala tu kan. Jadi terus teremosi pula kita kan. Tetapi saya rasa ini yang paling susah kita nak create dalam masyarakat kita kan. Masyarakat yang judgemental, masyarakat yang norma yang kebiasaan itu dah 35 ni patut dah kahwin tapi dia tak kahwin, kita kena judge something yang different kan. Tetapi inilah datangnya kebijakan. Kalau bahasa bakunya kebijakan lah, kepandaian kan. Kita bijak dalam ini kata dia bukannya dia tak pernah faham aku, kenapa aku nak follow apa yang dia buat kan. So pada saya kita kena berimbang lah kena berimbang di dalam kita nak menyesuaikan, nak memenuhi apa yang orang cakap dengan betul ke itu yang aku nak. Betul. Dan at the end of the day itu hidup kita. So kita tak perlulah nak ambil berat. Kita kena ambil berat apa yang orang cakap pasal kita, tapi tak perlulah take it to macam itu the only thing yang kita kena fikir. Take it easy. You be yourself. You jalan hidup you lain, jalan hidup I lain. Janganlah terlalu tension sangat dengan apa yang orang cakap lah. Tapi dalam emosi itu, dalam situasi itu juga kita jangan terlalu aku kisah apa. Ya. Tak boleh juga sebab di dalam apa juga berlaku senario tu, kita kena ada pandai menilai situasi. Betul. Memang betul juga ya cakap dia. Kalau dia positif for us, to us kita kena ambil positif. Tapi kalau dia negatif dan kita strike it out lah. Sebab tu saya masih lagi mempertahankan kepandaian itu adalah kepandaian berfikir. Dan juga kepandaian bertindak atas apa yang kita fikir itu. Dan juga berhubung dengan orang. Okay, boleh tak kita back to YB punya forte lah, leadership. Leadership. So tadi kita dah cerita berkenaan dengan pelbagai lapisan lah kan, yang bekerja, suri rumah, situasi tu berbeza kan. Dari segi leadership tu sendiri YB, macam YB macam saya cakap tadi, YB dah berpengalaman kan. So mungkin YB dah ada that skill untuk buat apa yang YB rasa betul sahaja. Tapi bagi pemimpin-pemimpin yang baru nak jadi pemimpin, wanita-wanita muda yang nak jadi pemimpin kan, sometimes dia affected lah dengan komen-komen yang sebenarnya tak relevan pun, pasal baju lah, pasal ni lah kan. So untuk mereka-mereka ni macam mana, macam apa mungkin YB boleh share sedikit tips ataupun nasihat sikit lah kan untuk anak-anak muda based on your experience lah, macam perlu ke wanita ataupun pemimpin-pemimpin muda ni ambil kisah dengan komen-komen sebegini? Tapi saya rasa memanglah cara saya bukan saja dalam situasi kedudukan saya sekarang, saya juga datang daripada baby boomers punya pemikiran. Betul. Ya, so dia lain sangatlah antara situasi itu dan situasi sekarang kan. Tetapi saya nampak generasi sekarang mungkin dia terlalu ambil kira apa yang orang cakap kan, ataupun dia rasa dia kena fikir out of the box untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi kadang-kadang dia nak kelainan itu yang menyebabkan kadang dia terlebih terover lah, ataupun atau tak berani langsung buat apa-apa kan. Di antara dua tu lah kan. Tetapi pada saya saya pun berdepan dengan masalah yang sama. Bila kita tidak memahami dengan lebih dalam tentang apa situasi yang akan berlaku bila kita berbuat sesuatu tu. Sebab saya selalu sebut kalau kita ada keputusan yang kita nak ambil tu, dia selalu mesti ada akibatnya ya, consequences dia. Tapi kita kena list down the akibat lah kan. Ini yang kurang ya. Saya tak kira lelaki ke perempuan, kita kadang kurang berfikir kan. Dan kita berfikir tu pula jangan lama sangat fikir sampai tak buat. Tak boleh yang overthinking tu. Ni buat ni tak boleh, nanti tak boleh. Jadi tetapi kita kena, tips saya selalu saya selalu tengok
kalau buat sesuatu tu positif atau negatif. Itu je kan. Kalau benda tu positif, perlukan perundingan, saya berunding dulu. Kalau perlu tu kita konsult dengan kawan-kawan kita, kalau aku buat macam ni okey ke tak? Dia tak necessary kau berfikir seorang-seorang. Kan? Kadang-kadang ada benda yang kita dah ada skill untuk berfikir seorang. Tapi ada benda yang kita mesti ambil pandangan. Tetapi biarlah kita ambil pandangan tu kepada mereka yang experts. Kan? Akhirnya kepandaian yang kita nak letak, kalau kepada pemimpin kita nampak wow, pemimpin ni buat keputusan yang boleh difahami. Kenapa kita ambil stand tu? Kan? Pada saya selalulah tips yang paling saya nak bagi tahu, kadang kalau saya nak judge benda, menilai sesuatu tu ikut nilaian siapa ya? Kan? Si A ke si B ke C ke? Saya suka ambil nilaian yang standard. Universal standard. Kan? Kalau kita kata kepimpinan yang macam mana yang patut ada, katalah kan. So saya ambil universal standard. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang empower contohnya orang, ataupun itu dia punya nilai dia. So how to be a empowered leaders kan, ataupun mesti imbang, ataupun kita ni boleh ditolak sekejap ke depan, sekejap ke belakang, kadang duduk di center point, kadang duduk di left Flexible point, lah. very flexible. So kalau benda tu tak ada, you need to do lah. So that's a situation yang pada saya tak tahu orang lain, saya paling tak suka konflik. Kan? Saya pun tak suka YB. Jadi Tapi konflik suka saya. Tapi konflik happen because of keadaan. yes. Tapi saya satu-satu lagi tak situasi. suka konflik itu kalau disebabkan saya salah membuat keputusan. Maksudnya berdasarkan apa YB cakap tu kan, YB sangat mementingkan skill ataupun fokus kita diberikan kepada cara kita membuat keputusan. Itu yang sangat penting. Maksudnya benda-benda lain ni dia bukan tak penting, tapi apa yang patut kita utamakan adalah how we decide something, sebab itulah yang akan menentukan apa yang akan berlaku seterusnya. And then you need to know tentang, kita perlu tahu tentang ego kita kat mana. Ada benda yang memang kita kena lepaskan ego kita tu. Okey. Baru kita boleh move on. Kalau tidak, kita tak ke mana lah. Saya suka baju warna purple contohnya. Orang susah pakai baju merah Hijau katakan. lah baby. It's ego, saya ada ego. Merah ataupun ada orang tak suka biru kan. Contoh lah kan. Tapi bila dia tak suka tu, dia tak boleh adjust. So dia kena lepaskan sikit. Ada ketikanya dia lepaskan ego dia tu. Sebab kenapa? Sebab dia nak kena hadap benda yang lebih besar. Faham tak? Adakah kalau kita back to our issue perempuan kena pandai semua tu, so dalam situasi tu adakah perlu kita melepaskan sedikit ego dan memahami bahawa diri kita tak sempurna? Ya, itu penting. Contoh, saya suka baca tentang character building. Saya suka baca tentang kita punya lawan lah, lelaki kan. Kadang-kadang saya tak faham juga kenapa lawan lelaki dia macam ni. Aku cakap 10, 1 je dia jawab kan. Contohnya. Tetapi that's his nature. Kadang-kadang kita dah kata aku nak bebe. Kenapa? Sebab dia memang macam tu. Accept it. Terima. Kalau suami kita jenis yang tak talkative, tak macam kita kan. Atau mungkin terbalik, suami pula kita pula. Ada juga, ramai juga macam tu. Ramai juga macam tu. So kita accept it. Kan dia kena adjust. Adjust and adapt ni kena ada dalam kamus hidup kita. Okay. Kan? Alright. Ada. Baru kita pandai, orang kata dia ni boleh masuk lah dengan semua orang. Betul. Bagus saja dia ni, pandai je dia buat. Itulah personality tu kan tadi. Maksudnya itulah yang orang nampak pandai. I rasa I think untuk kita punya audience ni nak tahu dia punya ni, dia orang memang kena pergi masuk kelas YB lah ni. Yalah. Kan kat situ ada dia punya apa orang kata macam YB sebut tadi universal standard dari segi di situ boleh personality, belajar. karakter kan. Penting lah tu. Betul. Kan? Ada tak alternatif? Kalau kita tak pandai, kita nak buat apa? Maksudnya macam mana tu? Saya pula tanya soalan ni. Pening lah. Kita soalan kita tadi, apakah perempuan, wanita kena pandai? Kena pandai. Kalau kita tak ada lah ciri-ciri itu, apa alternatif kita? Dia for me pandai tu macam tadilah, pandai dia ada definisi yang pelbagai kan. Kalau yang saya bagi yang 3 tu, maknanya kita belum pandai berfikir dengan rasional. Kenalah jadi pandai. That is the burden and expectation. Tapi macam kalau YB kata, kalau tak ada kepandaian berfikir, bertindak dan berkomunikasi ataupun engage tadi kan, nak connection tu kan, kena pandai
kalau tak ada 3 ni, dia kena paling minimal at least kena pandai menguruskan emosi lah kot, dan ego. The problem is, you ada alternatif atau tidak? Tak ada. Tak ada, you don't have that. Dalam sesiapa pun Hanya kita, di mana pun posisi That's kita. it. Perempuan. Walaupun Yelah, kita wanita dan manusia lah sebenarnya. manusia, maknanya kita tak ada pilihan. Kalau kita nak Yelah. dikategorikan kepada orang yang pandai dalam apa juga aspek yang dinilai, kita kena ada 3 ni. So kita tak ada alternatif tu. Tapi saya tak pernah ada tu orang kata aku pandai je, kan? Tanpa sedar sebenarnya dia ada. Itu sebenarnya mana-mandai, kan? Kan maknanya ya boleh dalam beberapa ketika, tetapi you cannot sustain. Kita tak nak orang judge kita masa tu. Kita nak orang judge kita sampai Long term. bila. Dia itulah sebenarnya ciri-ciri dia. Itulah Karakter attitude dia. karakter dia yang kita rasa wow, dia ni akhirnya kita duduk dalam masyarakat, dalam family. Kita nak kita diterima dalam apa yang terbaik yang telah kita sumbangkan. So if you don't have the alternative, adjust. Kan? Nak tak nak memang kena pandai lah. Itulah expectation dia. So tapi as a overall perkataan pandai ni bukan hanya terletak pada tubuh badan tubuh batang wanita lah. Lelaki pun kena pandai. As in semua orang kena pandai lah. Dan isu dia adalah Dan saya cakap tadi, jangan kita ambil maksud pandai tu dalam maksud umum. Dia bijak, dia cerdik, kan? No, maknanya pandai yang kita nak tu adalah benda yang praktikal. Dia kalau dia berkomunikasi, dia pandai atau dapat adapt dengan semua orang. Dengan orang ni pun dia cakap okey, dengan dia kata dia pandai lah. I think Macam tu tu kan. social skill lah tu. Ah. Sebab kalau I boleh share kan, masa zaman saya belajar di YB kan, my friends semua pandai dari segi akademik. Ya. Maksudnya bila final exam, semua tu jenis yang for flat lah, senang cerita. Tapi Wanzu ni dia sipi-sipi sikit kan. Tapi yalah, bukanlah kita nak kata, I don't know how to assess also waktu tu lah kan. Tapi sebab I punya kelebihan sikit mungkin dari segi soft skill. I boleh bercakap. I tak kata I pandai bercakap, tapi I boleh bercakap, I boleh being presented dekat depan. While my friend pula dia pandai dari segi akademik. Memang every sem semua kalau bila convocation dapat anugerah Naib Chancellor lah, kecuali I seorang lah. Tapi kelebihan masing-masing tu tak sama. Mungkin diorang punya, my friend lebih pada pandai akademik. Soft skill ada yang kurang sikit. Macam I pula, I boleh ada that kelebihan untuk soft skill. Akademik kurang sikit lah. Tapi taklah kena tak pandai. Macam tu. So macam YB kata tadi, kat mana kita nak kena adjust, nak kena being adaptif lah kot, kan. Lagi satu kena balance sebenarnya, sebab dua-dua tu pun penting. Sebab sometimes yelah macam orang yang pandai akademik ni, Betul ke semua penting? tak penting ke akademik tak penting. Pada Akademik penting juga YB. Ya, Tapi tak adalah nak kata every sem you kena pulun don't certain stress ni. yourself. You don't stress Kan? yourself. Kalau macam saya setuju dengan Wanzu. Saya juga dulu ini nakal kan, budak nakal kecil-kecil. YB sebab nakal sekolah pun. kan. Nakal sebab saya selalu I have ada different thoughts kan. Macam bukan tak pandai, tapi saya choose not to be excellent. Contohnya bukan tak boleh dapat 5A PMR, tapi saya rasa macam saya nak jadi average. Kenapa YB? Why you choose? Rare ni. Memang rare. Macam my father, bapak saya cakap, cubalah dapat nombor 1 ke, nombor 2 ke kan. I prove myself I can. Next peperiksaan saya dapat. Ya, tetapi saya rasa macam I think macam kalau jadi orang pandai sangat, ada expectation orang kepada saya ni, saya rasa stres. Jadi saya suka jadi orang average. Saya tak suka isu saya sebab saya introvert. Saya tak suka jadi tumpuan. Tetapi apakah saya tak ada kawan? Apakah orang kata saya bodoh kan? Tak, I'm not that one. I choose to be an average person. Jadi berbeza kan. Tapi kalau di force, kalau dipaksa, saya boleh je. So pandai ni pun ada dia punya range lah. Pandai sikit, pandai lebih sikit. Ada peringkat pandai dia lah. Jangan mulai hari ni kita jangan ukur kepandaian manusia itu hanya di sudut ukuran umum tadi saya. Jangan dia cerdik, dia intelektual dia saja. Dia kena dalam elemen-elemen emosi, betul. praktikal dan sebagainya. Yes. Barulah Dan sebab
elemen ni banyak dalam kehidupan kita. Terlalu banyak, bukan 1-2 elemen je kan. Bukan sekadar akademik, bukan sekadar soft skill, bukan sekadar emosi. Dia lebih daripada tu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Tuhan memang jadikan kita ni memang untuk duduk bersama dengan manusia yang ragam. Kan? Kalau manusia ni Allah jadikan macam-macam. Betul. Jadi kalau kita ni nak berjaya dalam hidup adalah berjaya duduk dalam masyarakat. Betul. Kan? Okey. Jadi kita kena adjust lah, kan? Lama ni kita borak ni. Nanti kita masuk Kita rehat kelas sekejap. lah. Kita rehat sekejap. Sebab Ya. kita pun ada beberapa lagi isu yang kita nak tanya, soalan yang kita nak tanya dan isu yang kita nak kupas sama-sama. Betul. So kita rehat sekejap YB. Okey. Kita boleh minum-minum, nak toilet break ke apa ke. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Jumpa Okey. sekejap lagi. Okay, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam She Podcast yang kita dah rehat sekejap tadi YB. Boleh kita teruskan ke? Boleh. Banyak lagi nak Banyak bincang lagi ni. sebenarnya ni. Okay, tadi kita sembang pasal perempuan kena pandai semua ke. YB kan? YB terlalu positif tau dalam podcast kali ni. Which saya sangat suka. Cuma YB kan, takkanlah sepanjang YB menjadi YB ni kan, YB takkanlah tak ada langsung YB kes-kes yang YB dengar yang memang wanita berhadapan dengan expectation yang macam ni, yang menyebabkan wanita ni rasa aku ni kena buat semua benda ke, aku ni kena pandai semua ke. Sebab YB sangat positif. Yelah, dan sebab YB punya, that's why dia adalah YB. mencari solusi. Sebab YB ni dia menyelesaikan masalah rakyat. Betul. So saya tak suka selesai lambat. Itu bagus tu. Okay. Tapi itulah back to anda punya soalan. Tu sebenarnya kita pun nak tahu YB punya pengalaman. Yalah, bila YB cakap kita nampak betul mudah kan, bila YB terangkan macam anda kata positif sangat. Tapi dalam realitinya kadang-kadang benda tu belum lagi selesai. So yalah, YB kongsikan kalau pengalaman YB sendiri. Sebenarnya yalah, umur pun dah panjang kan, jadi banyaklah pengalaman dia kan. So sebenarnya memang dilema ataupun masalah wanita kita ni kan, dia memang sukalah dikenali sebagai orang hebat, yang pandai dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia berdepan dengan expectation yang sepatutnya tak kadang-kadang menyusahkan dia lah, macam tak sepatutnya dia hadapi. Okay. Contohnya kalau pengalaman saya kan dealing dengan masalah wanita dia, kalau kita ada pilihan antara lelaki dengan perempuan, Okay. kan? Contohnya kalau saya dulu jadi exco kan, kita cakap kita nak meletakkan 30% wanita kan dalam sebagai ketua kampung. Okay. Saya bertanggungjawab untuk tengok sama ada tak unsur-unsur diskriminasi wanita. Okey. Sebab kita dah letakkan sasaran 30% dan sebagainya, tetapi di situ ada judgemental orang. Boleh ke perempuan buat macam ni kan? Sedangkan kita ukur kebolehan, kriteria itu sama je, lelaki perempuan kan. Tapi bila expectation seseorang tentang orang perempuan ni lebih, itu memang menyakitkan hati lah kan. Maksudnya, sorry YB, maksudnya contohlah pemilihan ketua kampung contohnya kan, macam YB sebut tadi, mesti dia dah ada terms of reference dia sendiri, betul kan? betul. Tapi untuk wanita ni ada Dia akan lebih tanya, sikit. dia akan tanya, betul ke perempuan boleh keluar malam? Ada question kat situ. Betul tak ketua kampung ni kena kerja kena Lebih masa. urusan ni 24 jam dan sebagainya. So saya selalu sebut, kenapa nak letak burden tu kepada calon wanita saja? Lelaki pun ada isu yang sama. Kalau dia pun malas nak keluar malam, tak keluar. Tak keluar juga. Kan? This is not the issue lelaki atau perempuan. Sama ada dia mampu tak buat kerja yang kita bagi tu. Jadi kadang-kadang kita rasa geram juga lah bila nama tu datangnya ataupun adalah nama daripada wanita ataupun calon wanita, kita rasa banyak lagi soalan-soalan tambahan dia. Kalau list tu patut ada 5 soalan ni jadi 20 soalan. Macam tu kan. Jadi panjang. Macam tu. Nanti kalau dia tak ada macam mana, so dia memikirkan sesuatu yang negatif aja kepada wanita kan. Jadi sebab tu saya rasa bimbang lah. Maksudnya perbandingan tu daripada awal pun dah macam Dah tak adil lah kan, macam tu. tak balance lah. Tak kira, macam contoh saya berdepan juga. Saya pernah sebenarnya situasi fight lah pada seorang Calon. dia ni calon, bukan calon guru sandaran. Oh, kan? okey. Kita fight sampai mahkamah dan menang. Oh kan? ya. Kita cakap dia sebenarnya dah diterima pun masuk sebagai guru sandaran. Tiba-tiba datang satu lagi Calon. information yang
ataupun satu soalan yang ini saya dimaklumkan lah masa interview tu, dia katanya you expected ke sekarang, mungkin sebab masa tu dia tengah mengandung baru perasan. So then dia kata ya, saya mengandung. Sebab itu je dia tidak diterima. Kan? Jadi you nampak tak masalahnya bila perempuan dia rasa mesti kalau macam tu susah, kita gantilah calon lelaki. Kita fight dan menang 1 juta. Ya, maknanya dia duduk perundangan, kita ada hak untuk dilindungi sama macam tu, tetapi masih lagi berlaku dan pandangan berlaku masyarakat. Dan saya lebih rasa terkilan sebab soalan tu datang pada orang perempuan. Kan? Maksudnya masyarakat ni bukan lelaki saja. Kita pasti kalau calon tu wanita, kita understood situasi mereka tu macam mana. Tapi kita perlu memberikan orang kata positif punya panggil apa? Punya judgement. Tak perlulah kita nak tambah lagi sampai jadi stres pula kat situ. Orang kata, saya kata memandai-mandai tu. Jangan kita memandai-mandai pula sehingga kan kita diskaun kebolehan dan kebolehan wanita itu. Maksudnya expectation terhadap wanita ni bukan sekadar berlaku dalam kehidupan seharian lah. Dia sampai ke tahap tu macam nak pilih menjadi pemimpin, nak pilih menjadi calon, even seorang cikgu pun ada macam-macam expectation dia. Dan itu yang saya nampak, itu yang kadang membuatkan wanita stres. Dia rasa macam dia nak kena ada semua tu dan dia cuba nak memenuhi. Sebab tu bila Wan Zul cerita pasal masa dia kerja kan, bukan saya tak memahami, saya faham. Dia tentang bila bekerja dengan duduk di rumah sepenuh masa, orang expect tu lebih. Contohnya sekarang dah tak kerja kan, jadi list kau patut lagi panjang lah settlekan rumah kan. Jadi apakah itu yang kita cuba penuhi. Jadi seorang wanita, kita dengar itulah masalah kita sekarang. Tapi ada before kita move to the next kan, bila sebab tadi YB ada sebut yang apa orang kata yang menambah soalan tu ataupun pasal yang cikgu sandaran ni tadi adalah wanita juga, wanita sendiri kan. So sebenarnya sebab ialah before this I work with corporate punya environment kan. Kita punya orang kata apa, kita punya core value kita what not. Tapi sebenarnya it happen maksudnya kadang-kadang kita punya boss tu pun wanita. Dia tend to tak faham keadaan kita wanita ni bila she expecting us to deliver, especially dari segi KPI, dari segi kerja apa semua kan. Tapi bila staff wanita tu tak dapat nak deliver as much as apa yang dia expect because of kadang-kadang dia ada kekangan dari segi anak-anak, and sometimes pregnancy also kan. Kadang-kadang ialah perempuan bila mengandung dia ada fasa-fasa dia first trimester. Kita start tak sedap badan apa semua, and sometimes it happen to affect you punya performance kan. Tapi yang surprise adalah bila wanita tu sendiri pun tak memahami, tak cuba faham, I don't know, ataupun kurang empathy. So macam mana YB kita nak, sebab masalah ni masih berlaku. I believe sebab masih berlaku macam kan. kita selalu kempen supaya ramai pemimpin-pemimpin wanita, supaya keputusan-keputusan yang dibuat tu tidak mendiskriminasi wanita, sebab wanita lebih faham wanita lah. Tapi hakikatnya ramai juga wanita yang be judgemental yang jawatan yang lebih tinggi, being judgemental to orang-orang yang bawah dia kan, macam tu. So macam YB sendiri kan, pengalaman YB menjadi orang yang duduk dalam sistem tu, macam tadi YB kata YB kena memastikan tak ada keputusan yang diskriminasi. YB rasa peranan YB tu penting tak YB? Adakah suara YB didengar masa discussion semua tu? Dia jadi macam kita kena pakai topi yang bukan saja kita menentukan ataupun kita mencadangkan seseorang tu, tapi kita juga topi pun wanita, sebab kita faham dia. So kita kena fight. Bila kita fight, kenapa kita tak perlu ada judgement dari sudut itu, sebab kita rasa itu tak perlu. Betul. So contohlah macam saya sebut pasal isu ketua kampung kan. Masa ketua kampung ni dia start dengan dulu tak pernah ada ketua kampung wanita. Betul. So bila saya kata okey, kita perbetulkan sikit garis panduan supaya biarlah pelantikan tu
hanya dulu dia boleh lelaki. Tapi sebab kalau kita tengok di sudut perundangan memang tak boleh Tak ada lah, tak diskriminasi. boleh. So kita kata kita keluar Open lah. lah. Ya, maknanya kita kata hanya warga negara Malaysia berumur sekian. Layak lah lelaki perempuan kan. Tapi bila kita nak masa tu okey, semua orang mungkin boleh terima, tetapi bila kita nak meletakkan calon itulah tiba masanya. Macam-macam Boleh ke benda, perempuan ni, sampai saya kata mana logiknya, saya kata. Yang wanita tak boleh jadi ketua kampung. Saya boleh jadi exco, saya boleh jadi adun, saya boleh exco, lagi besar tanggungjawab saya. Maknanya setakat ketua kampung tu insya-Allah Sepatutnya lagi boleh. Boleh sangat. mudah lah. Boleh sangat. Jadi sampai logik tu kita kena bagi. Ya. Saya pun stres sebab saya bila kita mencadangkan nama-nama yang begitu, kita pun jadi stres sebab kita pula yang nak Dipersoalkan jugalah. Kenapa kita mencadangkan benda tu kan? Tapi saya rasa situasi ni banyak kita berdepan, tetapi saya minta sangatlah. Walaupun kita harap wanita tidaklah judgemental kepada wanita, tapi sebenarnya yang terbaik semualah lelaki perempuan, jangan ada judgemental tu. Judgemental tu kan, tetapi memang hakikatnya berlaku. Dan jangan biar wanita juga jangan biarkan benda tu sentiasa dijadikan alasan untuk kita tidak dapat ataupun tidak layak berada di sepatutnya tempat yang patut berada. Macam saya ingat mungkin pendengar kita ramai yang asli rumah juga. Jadi saya harap situasi yang contoh-contoh kita ni lain, berbeza sikit dengan mereka di rumah. Betul. Di rumah tak ada siapa boleh fight untuk dia. Betul. Nobody can fight for you. Itu yang nanti panjang cerita dalam thread tu. Di rumah kan bercerita dalam thread. Tak ada siapa, dan itulah timbulnya nanti masalah mental health. Betul. Burn out. Lepas tu datanglah pula nanti bila dah stres dalam rumah tangga, datanglah masalah dera rumah tangga dan sebagainya. Dan yang paling saya bimbang, kalau saya memang terlibat dalam politik kan. Yang saya lihat sekarang ni data-data ramai wanita-wanita kita yang bukan tak pandai di sudut intelektualnya, bijak, masuk universiti dan sebagainya, akhirnya rasa tak dapat nak adjust antara kerjaya dengan keluarga. Dia berhenti. Tapi bila dia berhenti, dia rasa lagi stres. Betul. Betul lah. Kita ni yang nampak benda ni, saya nampak benda ni, saya kata apa yang tak kena dalam situasi ni. Kita nakkan wanita muda kan cepat boleh adapt dalam kehidupan rumah tangga, dan kita juga tak nak wanita sampai ke tepi kekeluargaan. Betul. Tak mau kahwin lah macam ni. Saya punya ada tanya soalan. Are you okay? You involved dalam politik, lepas tu ada keluarga, ada sebagainya. Saya kata dengan yang bertanya tu, what's your worry? Tak ada masalah, saya katakan. Sebab dia kata especially dulu kalau Chinese punya politician, women's politician, dia tak nak kahwin. Dulu. Tapi bila kita banyak buat discussion, actually it's okay semua kan. Lah kalau dan dari situlah kita nampak taklah susah sangat dia kata. You need to share your feelings. Betul. And then kita kena cari jalan keluar kepada masalah ini. Betul. Ya, jadi saya nak beritahu apa, jangan memandai-mandai kata kita hanya bila kita tak kerja tu selesailah masalah kita duduk rumah. Sebenarnya ada masalah lain yang akan timbul kalau kita tak boleh pandai dalam cara kita menguruskan cara fikir, cara bertindak kita. Dia yang penting ni adalah selain daripada okeylah memang ada expectation society tu, tapi yang paling penting sebenarnya adalah cara kita berfikir dan kita sendiri menentukan kehidupan kita lah. So, macam mana. Saya nak tegaskan sebenarnya kita tujuan kita buat podcast ni juga saya rasa sebab kita mendengari. Kita banyak mendengar masalah wanita. Kalau macam tadi Arda kata dalam threads tu, saya tak pernah lah masuk thread tu kan. Kenalah Wabi Kalau saya masuk insan saya mendengar kan. Betul. Tapi bila saya duduk sebagai wakil rakyat, saya dengar masalah sebanyak, tetapi kadang-kadang masalah ni bertahun-tahun. Tak ada siapa yang nak cari solution. Tapi kadang-kadang ada satu ketika saya rasa kenapa kita nak tunggu orang yang mencari solution untuk kita? Kalau ada tu bagus, memudahkan. Tetapi akses untuk menyelesaikan masalah tu lebih mudah. Tapi kalaulah kita boleh
memberi kefahaman bila kita dah we hear you semua kat luar tu, We got kan? you, got Dan you. we want you to heal yourself, kan? Betul. Cari cara penyelesaian untuk selesaikan masalah Betul, ni, insyaAllah, kan? insyaAllah. Jadi dengar tips-tips tadi tu mungkinlah boleh pick up betul. sikit-sikit, kan? Actually yang paling kita boleh take away lah daripada apa yang YB share sepanjang podcast kita ni, kita boleh faham yang apa-apa pun society punya expectation is one thing, tapi wanita juga kena bijak lah menguruskan segala-galanya lah, bukanlah segala-galanya, maksud menguruskan keadaan tersebut. Macam mana kita respond to the expectation tu yang lebih penting sebenarnya. Macam YB daripada awal tadi YB cerita, YB just pegang kepada universal standard, maksudnya tak perlu overthinking sangat pun. Betul. Kita yang penting kita buat kerja kita capai apa yang kita kena buat tu, dan yang lain-lain tu akan datang secara natural je sebenarnya. Saya rasa ini sikit lah nanti orang tersilap pula. Orang ini tak ada agama ke standard, kan? Sebenarnya kalau saya seorang Islam, saya pakailah standard. Yelah, of course. Seorang Muslim sebab itu kepercayaan. Betul. Kan? Tetapi jangan sampai kita tak ada langsung kayu ukur lah, maksud saya tu. Betul, kan? Jadi kita buat ikut kepala kita je, tak boleh juga. Sebab tu saya selalu marah juga tentang persoalan human rights, kan? Oh, this is human rights, tetapi human rights pun dia ada minimum requirement dia yang you kena follow. Kalau tidak, sebab itu adanya undang-undang. Kalau tidak, semua situ rights dia, kan? So itu persoalannya, tapi insyaAllah saya harap benda ni kita semua kat luar tu dapatlah garap apa betul, yang insyaAllah. saya sampaikan. Yelah. So sebagai penutup lah kot, kita nak move to ni ke rapid fire ke? boleh rapid fire. Cuma saya ada satu yang saya nak share lah. Ada satu bukanlah quote macam kata-kata ni jugalah. Dia kata empowerment bukan bila wanita boleh buat semua benda, tapi bila sistem tidak menghukum wanita. Maksudnya menghukum dari segi judgemental lah. Tak perlu banyak-banyak empowerment pun, as long as you faham dan ada empathy pun sebenarnya dah cukup untuk wanita tu buat apa yang dia boleh buat, kan? Itulah selalu saya sebut, kan, empowerment itu kalau istilah saya senang je, kan. Kita boleh buat keputusan yang betul. Okey. Betul tu biarlah kayu ukur standard tadi, kan. Dan kita mampu buat keputusan yang betul. Mampu tu maknanya kalau kita belum di tahap boleh mampu buat keputusan, maknanya please, kan, equip yourself untuk mampu buat keputusan. Kadang orang takut nak buat keputusan. Orang kata tak pasti betul keputusan aku ni betul ke tidak, kan. Betul. Buat keputusan sebab apa saya kata mampu buat keputusan, sebab bila you mampu, maknanya you dah fikir tentang akibat dan juga tentang tanggungjawab yang you kena. Dan akhirnya you boleh bertindak dengan baik lah. Kan? So that's the way. InsyaAllah. So jangan fikir banyak-banyak. Jangan overthinking. Tak, dia yang penting perempuan kena pandai semua ke, yang tu pegang yang YB pegang 3 tadi lah. Kena pandai berfikir, kena pandai bertindak, kena pandai berhubung. Betul. Di mana pun kita lah, di atas posisi apa sekalipun, Okey YB, kita nak ke segmen yang terakhir, rapid fire ataupun yelah, dah buat ikut rasa. YB pernah buat kan rapid fire ni Kita masa dah episod tanya pertama hari tu. tu. Manzu nak buat ke? Okay, I pilih Boleh, so boleh. YB Ada kena beberapa pilih lah. soalan. Alright, so YB, pandai semua atau cukup realistik? Cukup realistik. Okay. Independent atau berani minta bantuan? Berani minta bantuan? Okay. Yelah, sebab YB kan selalu terima permohonan bantuan. Bantuan yang saya lah. Okay, last. Last career first atau self first? Self first. Okay. Alright. Okay, terima kasih Thank you so YB. much YB Rozia Terima kasih. Ismail atas kesudian join kita punya Berkongsi podcast, pengalaman. berkongsi pengalaman. Tapi ni sikit je kan? Sikit nak lagi kan? Tak. Kalau nak masuk kelas saya. Betul. Betul. Sebab tadi kita dah dengar YB setkan universal standard dia tu. So macam mana nak sampai kayu ukur YB Rozia Ismail, kena masuk Arise dulu. Kat situ dia bagi macam-macam kayu dia bagi nanti. Okay, nanti kita kongsikan lah macam mana cara untuk masuk kelas YB under Arise ni kan, Akademi Rozia Ismail. Nanti kita akan kongsikan kepada semua. Okay, sekali lagi terima kasih kepada YB Rozia. Terima kasih YB. Dan itu sajalah untuk podcast episod kali ini. Perempuan kena pandai semua ke? Kita boleh fikir sama-sama lah. Dan insyaAllah kita temu lagi dalam episod yang seterusnya. Bye. Okay, bye semua. Yang penting jangan memandai-mandai. Terima kasih.